Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Jabatan Meteorologi untuk laporan cuaca. Kami mulakan terlebih dahulu melihat dulu ramalan keadaan carta angin permukaan. Diperhatikan di sekitar Semenanjung, angin bertiup daripada arah barat laut dengan kelajuan yang agak lemah. Sementara itu, angin bertiup daripada arah barat daya dan barat dengan kelajuan sekitar 10 hingga ke 20 km per jam di sekitar Sarawak dan juga Sabah. Buat masa ini, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang dikeluarkan. Seterusnya, kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca semasa. Melalui gambar radar diperhatikan keadaan cuaca baik dan tiada hujan di hampir ke semua kawasan di sekitar Semenanjung. Namun keadaan cuaca hujan yang dicerap melibatkan di kawasan perairan Selat Melaka akan mempengaruhi keadaan cuaca hujan terutama di kawasan berhampiran pantai di sekitar negeri Perak dan juga Selangor yang juga akan beransur reda sedikit masa lagi. Sementara itu keadaan cuaca hujan diperhatikan di kawasan perairan negeri Pahang dan timur negeri Johor yang akan terus menjauhi kawasan rantau negara. Begitu juga di Sabah dan juga Sarawak pada ketika ini keadaan cuaca baik dan tiada hujan di kesemua bahagian dan keadaan ini jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat pagi nanti. Seterusnya, pada sebelah petang keadaan cuaca hujan berserta ribut petir di Semenanjung diramalkan akan berlaku terutamanya di sekitar di negeri-negeri di utara Semenanjung, di kawasan pedalaman negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, termasuk juga di sebahagian kawasan timur negeri Selangor dan juga negeri Sembilan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di negeri Johor. Sementara itu di Malaysia Timur keadaan cuaca hujan pada sebelah petang nanti jangkakan lebih tertumpu melibatkan di bahagian Serian, Seri Aman, Kapit dan juga sebahagian kawasan di Miri dan juga Limbang di Sarawak serta di bahagian pedalaman pantai barat dan juga sebahagian kawasan di Kudat di Sabah. Jangkakan keadaan cuaca hujan pada sebelah petang diramalkan boleh berlanjutan sehingga ke waktu awal malam nanti terutamanya di sekitar kawasan timur negeri Pahang dan Johor dan juga di kawasan tengah Semenanjung serta di kawasan pedalaman di Sabah dan juga Sarawak. Orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati ketika hujan lebat berserta ribut petir yang berpotensi menyebabkan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh serta boleh menyebabkan potensi banjir kilat. Sebelum berpisah, kami kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan juga indeks pencemaran udara di seluruh negara. Sekian sahaja laporan cuaca. Assalamualaikum.